So kami daripada Grup Sembang Kerja Fokus pada hari ini ingin membincangkan tentang isu budget shock cuti. So saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rahman Iskandar. Nama saya Nurayana binti Umar. Nama saya Nurzaidi. Nombor handphone saya 10. Nama saya Nurzaidi Siti. Saya 8. Okay, so sudah sebelumnya saya ingin menanyakan soalan kepada Teti. So Teti, saya ada soalan nak tanya tak? Saya nak tahu lah apa istilah budget shock ni. Okay, thank you for the soalan. Okay. Secara ringkas jelaskan, budget shock tadi atau kejutan budaya dia adalah satu fasa di mana kita krisis atau konflik bila masuk environment baru dan cara hidup dalam sosial sekitar baru. Oh, macam tu. Merantau atau masih komuniti yang tidak asing, kita perlukan time sikit nak dan masa memang proses itu dengan rasa tadi dengan kondisi benar kita dan nak ada memberikan terbaik. Betul tu. Okay, wanti ka pula. Kalau mengatakan pula, apa cabaran terbesar bila menjadi negara yang mempunyai budaya yang sangat berbeza? Okey, bagi pendapat saya, cabaran terbesar ialah menyesuaikan diri dengan budaya dan ajaran Islam tempatan. Halangan bahasa dan perbezaan cara hidup kita menyebabkan komunikasi antara penduduk. Oleh itu, pelancong perlu memahami cara itu, budaya dan bahasa negara yang dilewati agar perjalanan lebih lancar dan menyeronokkan. Okey, Aina, saya ada soalan. Apakah perbezaan budaya yang paling menunjukkan Aina semasa bercuti? Perbezaan budaya yang paling menunjukkan saya dari memberi tim kepada pekerja perkhidmatan seperti yang direktorat, direksi dan kabinet. Kalau kita dekat Malaysia memberi tim ni macam tak diwajibkan, tetapi dekat setengah negara, contohnya Amerika Syarikat ataupun dekat Eropah, mereka menganggap memberi tip sebagai tanda penghargaan dan sebagai daripada etika kepada pekerja-pekerja yang di sana. Itu saya ingin nak. Okey, saya nak tanya ke Ayu. Ya, Ayu. Pernahkah anda mengalami culture shock semasa bercuti? Jika ya, apa situasi? Kalau pernah, dulu saya pergi dengan saya juga sebab orang berasa sebelum masuk rumah ataupun dia tak yang sesuai tidak saya suka juga sebab biasanya dengan budaya itu. So, lepas saya faham bahawa dua orang bahawa itu adalah satu adat orang untuk nanti sebagai saja menghormati sungai. Jadi, itulah awal orang kan. Pengalaman tu bagi saya supaya saya menghormati budaya negara yang kita rambut saya sebenarnya. Oh, macam Macam mana kalau yang sesuai dengan budaya tempatan masing kita? Dan sesuatu itu tidaklah sebab saya memang banyak ajuk tapi tempatnya macam tak jauh. Adalah pengalaman saya sendiri. Saya akan ceritakan pengalaman saya kat Jepun. So kat Jepun ni bila saya melawat memang agak terkejut lah sebab orang Jepun ni sangat atur kat itu. Kalau kat Malaysia orang bising ke apa kat tempat makan, dekat tempat makan orang bising-bising tak ada masalah. Kat Jepun
Saya masuk kedai makan, diam lah. Dia macam serius lah. Apa, makanan tak sedap ke? Orang-orang sini apa, tak tahu apa. Tapi bila saya singgit, baru saya tahu memang orang ni tak suka bercakap tanpa, tak suka bercakap kosong lah. Dari kehidupan kehidupan tajam tu ni kepada orang hidup untuk bekerja sahaja. Perbezaan dan cara makanan warga tempatan juga suatu kawasan tu boleh memberi impact pada pengalaman. Cuba jelaskan sikit. Bagi saya memang ada kesan bila kita pergi kat negara lain, makanan orang tak sama macam yang dekat Malaysia. Ada yang rasa dia lain, cara masak dia lain. Malah ada yang makanan ni kita tak pernah tahu pun, macam tak pernah jumpa dari lain. Terus saya rasa sebab saya nak biasakan sendiri. Tapi lama-lama dia seronok lah cuba makanan baru kat sana. Selain itu, cara makanan pun berbeza. Contoh macam dekat China, kebanyakan orang kat sana menggunakan chopstick. Dan mereka sangat memperhatikan adab untuk makan. Dekat negara sana juga, Malaysia ada begitu orang tua sebagai tanda betul. Dia orang betul-betul rumah orang tua dan ekstrim betul. Okey. Saya nak tanya Aina. Aina. Ada pendapat Aina kan? Adakah coffee shop memberikan pengalaman yang positif daripada kita kepada pelancong dan penonton? Okey, pada pendapat saya, coffee shop boleh memberikan pengalaman negatif dan positif bergantung kepada tahap persediaan pelancong. Contoh kita nak pergi melancong, tapi kita tak buat kajian tentang budaya, adat resam, sempai ataupun etika negara, kita mungkin akan rasa keliru dan tidak sopan kalau kita dari negara orang. Contohnya macam kita tak tahu diorang punya culture, lepas tu kita datang-datang, kita buat ikut pada kita sendiri. So, diorang punya masyarakat akan marah kat kita lah. Diorang tak suka, macam kita tak suka orang luar, macam kita diorang tak suka. Okay, lepas tu kalau kita membuat persediaan awal dan memahami budaya tempatan, culture shock akan menjadi pengalaman yang menyeronokkan kerana mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan menghormati masyarakat setempat. Bila kita dah tahu diorang punya rules dalam negara diorang, so kita kena just follow the flow je. Kita jangan buat ikut kepada kita. So kita pun akan enjoy and orang masyarakat kat pun akan marah. Okay, itu pendapat saya. Saya nak bagi soalan dekat Kak. Okay, apakah perkara yang dilakukan oleh pelancong untuk menghormati budaya masyarakat tersebut? Pada pendapat saya, pelancong adalah menghormati adat resam, mematuhi kewajipan tempatan, berpakaian yang sopan, berbagi tingkah laku dan mempelajari asas budaya serta bahasa negara yang dilawati. Okay. Dengan cara ini, mereka dapat mengelakkan dengan salah faham dan juga rasa hormat kepada masyarakat itu. Okay, JP. Saya ada soalan. Adakah perbezaan bahasa itu boleh menyebabkan anda mengalami culture shock? As Sabahan yang merantau, sebagai student Sabahan yang merantau di Semenanjung, walaupun kita sama-sama guna bahasa Melayu as usual conversation, tapi blended kepada budaya. Bagi saya, kebutuhan budaya dia adalah slang. For example, macam kalau kita borak dengan kawan kita, dia agak tak sambung. Faham tak? Dia agak tak sambung. Jokes saya tak masuk dengan diorang, kalau jokes diorang masuk dengan saya, itu je. Betul. Okay, lepas tu yang paling utara sekali adalah lecturer lah. Lecturer macam dia bagi satu arahan macam kerja untuk saya macam tu. Mostly saya akan banyak bertanya dengan lecturer sebab slang tu agak lain dengan slang yang saya selalu guna. Ramen pula. Okay,
adakah Raymond pernah mengkaji budaya dan terus ke satu destinasi tertentu macam membuat research sebelum ini? Okay. Ini common sense lah. Kalau nak datang tempat orang, kita kena ikut cara orang-orang dekat sana. Hujan emas diberi orang, hujan batu diberi sendiri, kan? So, nak adikan ceritanya, dia sebelum melancong tu, even kalau ke Indonesia sekalipun, walaupun dia dari saya akan dengar kaji jugalah bagaimana budaya orang kat situ, sebab orang kena ingat Indo ni dia besar. Lepas tu tak seluruh Indo tu dia sama budaya dia. Jadi satu perkampungan yang lain pun berbeza budaya. Banyak sangat adat dan dipekerti yang perlu dikaji. Pernah saya kes tau dekat Sebudun ada foreigner dari Amerika. Biasalah Amerika kan, pun tak research dulu, tak apa, main langgar je, pergi wala orang. Ada, betul. Pergi negara orang, lepas tu contoh dia masuk tempat kuil. Dia pakai kasut je, masuk macam tu je, kena pukul dia orang kat situ. Sebab orang-orang tempat tu ambil sebagai tanda dia tak hormat pada dia. So itulah pentingnya mengkaji dulu tempat tersebut sebelum dilancong lah. So dengan ini tamatlah sesi podcast sembang kita. So terima kasih.